Pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah komik yang sangat lucu dan comel, iaitu Adik, Prihatin Sikit. Komik ini bermula di dalam kelas Cikgu Shin yang suka dikawal. Cikgu Shin bercadang untuk menawarkan ganjaran kepada murid yang bersikap paling baik di dalam kelasnya. Tetapi ini membuat persaingan antara Sasha, murid popular tetapi suka mengarah orang, dengan Ellen, murid yang tenang dan sederhana. Hal ini membawa banyak insiden yang menarik ke dalam kelas mereka. Watak kegemaran saya ialah Ellen kerana dia sabar, sopan dan mengikut pengajaran utama di dalam buku ini, iaitu kesantunan. Pada pandangan saya, komik ini senang difahami dan banyak amalan harian yang sesuai untuk di rumah ataupun di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.